Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Untuk resepi kali ini, Ayung nak kongsikan nasi goreng belacan. Di sini Ayung menggunakan sedikit udang dan telur sebagai perencah utama. Bau semerbak belacan yang digoreng dengan potongan cili padi, bawang putih, bawang merah serta campuran sos tiram, sos soya dan juga sedikit sos ikan memberikan aroma dan rasa yang luar biasa sedapnya. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya: satu mangkuk besar nasi, 2 biji telur, sedikit udang yang telah Ayung bersihkan, 4 ulas bawang putih dan 1 biji bawang besar yang telah Ayung mayang halus, sedikit serbuk belacan, cili padi hijau dan merah yang telah Ayung potong kecil, sedikit gula perang dan serbuk puasa kalau suka, sedikit garam, satu sudu besar kicap soya, 1 sudu besar sos ikan, 2 sudu besar sos tiram, sedikit kacang pea, sedikit daun bawang, limau nipis dan mangga muda yang telah Ayung potong halus. Kobis Ayung potong halus juga. Daun bawang Ayung potong kecil. Kacang pea juga yang potong kecil. Limau nipis saya yang potong kecil. Mula-mula kita goreng telur dulu. Telur ini Ayung goreng hancur. Apabila masak, kita boleh angkat dan ketepikan dulu. Dalam minyak yang sama, kita goreng udang pula. Goreng sehingga udang betul-betul masak, angkat dan ketepikan dulu. Kemudian kita boleh tumis bawang putih dan bawang merah. Tumis hingga naik bau. Kemudian masukkan belacan.
Kemudian kita boleh masukkan cili potong. Kita gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan nasi. Kita gaul rata lagi. Kemudian kita boleh masukkan garam, gula, serbuk perasa, kicap soya, sos tiram dan juga sos ikan. Goreng sehingga nasi betul-betul garing. Pastikan ia betul-betul rata. Kita perasakan ikut cita rasa masing-masing. Kemudian kita boleh masukkan sayur kacang pea. Masukkan telur dadah yang kita goreng tadi. Dan juga masukkan kubis. Gaul sebati. Sekali kita boleh masukkan udang yang kita goreng tadi. Alhamdulillah, siap dah nasi goreng belacan kita untuk dihidangkan. Amat sedap dimakan dengan ulam-ulaman dan hirisan mangga muda serta perahan air limau nipis. Selamat mencuba ya kawan. Terima kasih kerana sudi menonton.